Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Islam Berhad. Hari ini saya berada di Bukit Katil di Melaka. Ini adalah rumah Encik Zaki. Terima kasih diucapkan kepada Encik Zaki kerana sudi untuk reka dan bina rumah bersama kami di MIH. Sebelum itu, ini adalah pandangan hadapan rumah. Rumah ini mempunyai 4 bilik dan 2 bilik air. Untuk panjang dan lebar rumah ini, bukaannya adalah 43 kaki kali dengan 38 kaki dengan total keluasan 1444 kaki persegi. Untuk dekorasi luar rumah, untuk coping dan roof line tu yang kami berikan secara percuma. Tapi rumah ni ada penambahan dari segi dekorasi yang di-upgrade lah, yang direka oleh tuan rumah. Kedai ini adalah pandangan sisi kiri rumah. Untuk kemasan cat, kami menggunakan kemasan cat jenama Nippon Paint. Anda boleh memilih 3 warna di bahagian luar dan 1 warna di bahagian dalam. Dan untuk longkang perimeter ni kami berikan secara percuma ya. Dan tingkap kami menggunakan tingkap casement dengan cermin hitam. Ni standard kami lah. Saya tunjukkan sikit. Dan untuk binaan kami adalah binaan yang bertangga. Standard kami adalah binaan yang bertangga. Dan kemasan tas seluruh rumah memang dah include dalam package kami. Kemasan tas macam ni. Dan rumah ni mempunyai 3 pintu ya. Dua di bahagian hadapan, 1 panel dan 2 panel di bahagian hadapan, 1 lagi di bahagian belakang lah. Saya tunjukkan. Untuk ketinggian beam adalah 1.5 kaki standard kami. Tapi kalau anda berminat dengan design yang tidak bertangga, yang rumah yang landai, anda boleh request dengan kami, tiada masalah. Dan di bahagian teres pun, kalau anda boleh lihat, kami berikan kemasan plaster ceiling berserta dengan cornice di seluruh rumah ya. Dan rumah ni menggunakan wiring 3 phase yang di-upgrade. Dan inilah pipe air yang kami berikan 2 secara percuma. Jom saya tunjukkan bahagian belakang. Kami di MIH, kami menerima 3 kaedah pembayaran. Antaranya adalah tunai, LTPSA dan loan bank. Dan untuk rumah ni dibayar secara tunai lah. Ini adalah pandangan belakang rumah. Pintu koridor yang di-upgrade, yang ditambah. Saya zoomkan sikit kemasan plaster kami. Luar kami menggunakan Nippon Paint Weatherbond dan di bahagian dalam kami menggunakan Easy Wash. Kalau anda berminat dan nak datang site visit ke site kami, boleh PM kami dan kami akan sharekanlah lokasi dekat dengan anda. Konsultasi kami adalah secara percuma. Dan inilah saya tunjukkan bahagian hadapan balik, bahagian teres hadapan. Untuk keluasannya adalah 13x7 di bahagian teres. Kami adalah kontraktor bina rumah di atas tanah sendiri dan kami reka dan bina rumah mengikut bajet anda dan cita rasa anda. Jadi sekiranya kalau anda mempunyai rumah yang diminati atau konsep rumah yang diminati, boleh PM kami. Tunjukkan contohnya design rumah, contohnya anda inginkan English style, dan kita akan deliverkanlah mengikut rasa anda. Sebab kami reka dan bina rumah mengikut bajet anda dan cita rasa anda. Dan ini adalah bahagian living area. Sebelum saya tunjukkan, untuk pintu koridor single layer dia macam ni. Dia dibuka lah, boleh dibuka kiri dan kanan. Ini adalah pandangan untuk pintu koridor single layer. Untuk bahagian ruang tamu, ini adalah ruang tamu berkeluasan 19x18 kaki. Untuk ketinggian daripada lantai ke ceiling yang kami berikan 11.5 kaki. Inilah daripada lantai ke ceiling. Dan kalau anda boleh lihat, untuk design tas ni yang ni di-upgrade, kami berikan kemasan tas seluruh rumah. Cuma untuk design tas tu yang tu di-upgrade lah, ada tambahan harga.
kami berikan kemasan tas seluruh rumah. Cuma untuk design tas ni, yang ni owner memilih lebih pada range harga telah kami tetapkan, yang dikira tambahan harga. Tapi apa pun kami akan maklumkanlah kepada tuan rumah, dan kalau tuan rumah nak proceed, dan kita deliverkan. Okay, saya tunjukkan. Ini adalah bahagian surau berkeluasan 12x8. Ini adalah bilik keempat dan berangkumi surau lah untuk rumah ni. Mengikut pelantai, ini adalah surau. Untuk poin lampu kipas memang dah include dalam package kami. Cuma untuk poin aircon adalah tambahan harga lah, tambahan wiring. Setiap pintu bilik kami menggunakan pintu molded door dengan kemasan cat jenama Nippon Paint. Untuk rumah ni warna cat yang dipilih adalah matte black lah. Okay, ini adalah bilik yang ketiga berkeluasan 12x10. Untuk bilik 2 dan 3 sama keluasan je, 12x10. Tingkap seperti biasa kami gunakan tingkap casement dan kemasan plaster ceiling berserta cornice di seluruh rumah lah. Okay, dan ini adalah bilik yang kedua. Saya tunjukkan dalam bahagian bilik ya. Okay, ini adalah bahagian bilik 2. Untuk bilangan bilik air semua anda tentukan. Okay, yang terakhir ini adalah bahagian bilik utama berkeluasan 15x11. Mempunyai satu bilik air di bahagian dalam. Dan untuk pintu bilik air macam ni, ini adalah di-upgrade lah. Pintu screen door yang ni di-upgrade. Yang kami berikan adalah pintu PVC door jenis tebal. Untuk bilik air, kalau anda lihat kemasan tas sehingga ke siling kami berikan dan include dalam package kami. Dan kelengkapan sendiri asas pun kami dah include dalam package kami. Harga yang kami tawarkan RM142 sekaki persegi. Yang ni semua dah include. Cuma untuk rumah ni, untuk shower, toilet bowl dan sinki, yang ni bukan standard kami lah, yang ni di-upgrade. Okay, untuk bilik air satu ni berkeluasan 8x5 kaki. Kemasan tas seluruh rumah saya kata dah include. Dan design tas semua anda boleh tentukanlah mengikut cita rasa anda. Jadi ini adalah pandangan untuk ruang tamu daripada bilik 1. Dan jom saya tunjukkan bahagian belakang. Mempunyai satu folding door yang di-upgrade lah. Ini bukaan dia, saya tunjukkan. Okay, ini adalah satu folding door yang di-upgrade. Terus ke bahagian dapur. Okay, untuk bahagian dapur berkeluasan 13x11. Dan untuk di bahagian dapur kami berikan tabletop berserta dengan backsplash secara percuma. Dan untuk rumah ni ada dua lah. Di bahagian sini satu dan satu lagi di bahagian belakang, di bahagian wet kitchen. Kalau anda nak sekalikan boleh, ataupun nak pecah dua macam ni pun boleh, tiada masalah, asalkan mengikut pada keluasan yang telah kami berikan lah. Untuk panjang tabletop adalah mengikut pada keluasan rumah dan harga rumah. Okey, dan untuk ketinggian backsplash ni di-upgrade. Yang ni adalah upgrade pada 3 kaki. Okey, dan sinki adalah sinki yang di-upgrade. Standard kami berikan sinki double bowl. Dan mempunyai satu bahagian pantry di bahagian belakang berkeluasan 7x4 kaki. Saya tunjukkan. Ialah bahagian wet kitchen berkeluasan 9x7 kaki. Punya satu skeleton single layer yang di-upgrade. Okay, ini adalah bahagian laundry. Mempunyai satu bilik air lah, bilik air yang kedua. Okay, standard kami menggunakan switch jenama Siemens macam ni. Dan untuk rumah ni, kedua bilik air menggunakan pintu aluminium screen door lah yang di-upgrade. Macam saya katakan, standard kami berikan adalah pintu PVC door jenis tebal. Yang ketebalannya boleh memakan tombol lah.
Okey, dan untuk bahagian bilik air, inilah bilik air 2 berkeluasan 7 kali 5 kaki. Untuk ketinggian daripada lantai ke siling di bahagian bilik air adalah 9 kaki. Dan kalau anda lihat, untuk aksesori dalam bilik air ni macam tempat towel holder, tempat tak shampoo sebagainya, kami boleh tolong pasangkan secara percuma, tetapi selagi workers masih decide lah. Okay, dan kalau anda berminat nak site visit ke site kami ataupun nak tahu dengan lebih lanjut, boleh PM kami dan kami akan terangkan dengan lebih detail lah. Okay, saya cakap itu je kepada saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Sdn Bhd. Kami di MIH, kami reka dan bina rumah mengikut bajet anda dan cita rasa anda. Assalamualaikum.